Koyak sini adalah sempadan yang terakhir bagi negara Patani Darussalam. Zaman terakhir. Halo, hai. Assalamualaikum. Sawadika. Jumpa lagi dengan Nana di Nana Suprapon Channel. Episod ni kita bawa mari tengok laut di Sakom. Gapo nama ni? Mari tengok laut ke. Sini ada sejarah gapo nanti kita nak bawa kita. Kita dek mana ni Kuya? Kita mari tengok laut comel indah ni kat Nana dah. Lo ni kita duduk kalau bahasa Thai lo ni panggil Swankong. Swankong. Swankong lo ni. Swankong. Tapi kalau bahasa Melayu, bahasa dulu tu kita panggil Kampung Kuala. Kampung Kuala. Kampung Kuala. Kalau kita tengok sini lah, tak ada gekal ke ni? Yang jadi sejarah ke mana? Nanti kita tanya. Lagu mana tu? Kalau kita ni pelik sikit ada orang. Biasa kita pergi nampak geser dah. Sepaling tidak nampak kubur dak makam-makam dah. Makam. Okey, sini kat Nana, kita nak royak sini adalah sempadan yang terakhir bagi negara Patani Darussalam. Zaman terakhir. Zaman terakhir. Zaman terakhir. Maksudnya dulu tu sempadan tu ia ada patani besar. Patani besar tu siapa segoro, siapa gapo dalam sejarah tu. Tapi ni zaman terakhir. Sini adalah sempadan. Sepadan dia dah ni. Sepadan dia. Antara Songkla dengan petani. Songkla dengan petani. Tu. Sebelum Songkla nak pisah daripada persekutuan sama dengan kerajaan petani tu. Sini mula jadi sepadan dah. Sepadan ni. Sepadan dah. Ni. Dalam sejarah tu yo catatlah kata di Songkla yang kita duduk ni satu kawasan negeri Cina. Kerajaan Cina duduk sini. Sepadan. Sepadan kerajaan Cina di bawah kerajaan Patani lah. Dulu. Lepas tu sini Kak Nana duduk ni bukan pasir biasa. Ni kita nak kat Nana ni. Jadi biasa kita tengok pesisir patah, lepas pada patah ada pasir mari gini Tapi ni dak ni jadi sepobonggok ni. Bonggok. Banggo gini. Banggo tinggi pada pasir patah tu. Sebabnya ni panggil tu kubu pertahanan. Kubu pertahanan di sini. Benteng pertahanan hok Raja Biru. Kerana sini biasa di sepadan antara sepadan negeri ni dia kena ada kubu. Seperti mana sebelah Kelantan tu jelas dia ada pengkalan kubu. Kalau kubu panggil. Kalau kubu situ Lepas sini pun panggil Kampung Kuala ni ialah kubu ataupun benteng pertahanan Raja Biru. Tu dia. Tu. Jadi panjang dia ni 2 km. 2 km. 2 km. Kak Nana tengok tu dah. Panjang ni ada bonggok. Ni paling jelas lagi. Ni kita duduk ni rendah dah ni. Rendah dah ni. Rendah dah. Dia naik sampai lipah pala. Sampai itu pala dia naik. Tinggi gini. Tinggi lagu ni. Patu hok ni dia paling pelik. Hok ni. Tempat kubu pertahanan Raja Biru ni. Sebab hok kita jumpa lo ni hok PSP pencinta sejarah Patani duk buat teroka dalam kawasan tu. Jadi hok paling pelik hok paling itu semua tujuh benteng lah ada. Patu hok ni dia seakan-akan dengan benteng di Gresik. Seakan-akan dengan benteng di Gresik ni oleh kerana kata benteng di sini ni dia hadap ke laut. Benteng hok kita duk jumpa satu. Kubu laut Swankong Kampung Kuala sini Lepas tu benteng Kampung Pia ni dia duduk sebelah jatuh. Sebelah jatuh. Bukan sebelah ni dak. Dia duduk so lagi hadap ke darat. Kenapa? Kerana masa Bangkok nak bagi serai, hok bakok nak bagi serai tu, mari sini ni, mari lek laut ni dia akan jumpa sini dulu. Sini ni tempat benteng dia kena ada kapal-kapal situ. Kapal nak masuk. Kapal-kapal untuk hok tentera tanding. Jadi jaga laut sini kawasan ni. Jaga kawasan laut. Adapun Pia di Pia di Pia Di Pia dia anak bukit Gelong Gajah Kokpo. Lepas tu di Pangkalan Kubu. Lepas tu di Sening di Bego. Semua kita ajak Pia anak bukit Gelong Gajah di Kokpo, kalau Kubu atau Bego tu 55 ni hok ni adalah benteng hadap ke darat. Benteng hadap ke darat. Lepas tu dua lagi benteng hadap ke laut.
ialah benteng di Sijek Kesetan ni dengan benteng sini. Kenapa? Kerana dua-dua ni untuk nak pongkan, untuk nak teh daripada Serengil laut. Ni. Ni. Lepas tu dia tinggi. Lepas tu ni tengah duk kaji, dia pakai buluh ko, dia pakai kayu. Tapi kalau kita duk tengok learning, buluh ni buluh duri tu kat Nana. Buluh hok berewak bulan tu. Buluh kukuh. Biasa you buluh duri. Biasa setiap sepadan tu you akan ada buluh. Tapi sini ni kita tengok kalau benteng ni panjang dia pergi tu 2 km. Pergi sampai suk di Kuala Syah Daud. Kita pergi. EP seterusnya tu Kuala Syah Daud dia ada cerita pula situ. Sama dengan makam Syah Abdul Somad apa yang musuh bisik. Tapi hok ni kita ambil zaman belum tu lagi, zaman Raja Biru lagi. Okey. Zaman Raja Biru ni benteng ni kita tengok ni sini adalah benteng besar. Jadi benteng besar hok sini ni kat Nana dia ada kayu, dia pakai kayu. Sebab batu tak ada kita tinggal batu sini. Tak ada. Kalau ada tapak batu, you kena ada tapak batu di mana-mana sikit-sikit banyak. Cuma lo ni kita tak jumpa lagi. Nak kata tak ada, tak boleh kata juga kan? Tak boleh juga dah. Tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi. Jadi tak jumpa lagi tu kita pergi kata sini ni pakai kayu. Lepas tu ada dalam hikayat Patani kalau mengenai kota Kelumpang di kubu Pangkalan Kubur tu, benteng sana tu dia sebut lebih kurang tu sedepa. Sedepa kau ni ada benda besar letak. Ada meriam letak. Meriam ni ada beberapa saiz lah. Yang besar, yang tengah yang kecil dia ada. Lepas tu dia letak. Begitu juga di sini pun lebih kurang tu lah kena ada meriam-meriam ataupun benda besar tu sebagai alat pertahanan. Tu. Sebab biasa tu kita kenal kata tan ini ada 3 benda besar je, 3 meriam. Seri Negara, Seri Patani, Mahalila. Tetapi hak lain tu banyak lagi. Sebab dalam sejarah kata tan ini pernah jadi tempat produk meriam. Tempat buat meriam. Buat meriam sini. Di Kerajaan Taning. Kerajaan Taning. Maka kita duk tengok sini kuasa pun tak boleh jadi kalau dengan buluh. Kecuali kena diri kayu. Macam kayu bulak gitu tu. Lepas tu dia itu. Situ. Ni zaman Raja Biru lah. Tu. Lepas tu ni adalah sepadan. Tadi kita pergi Kuala Tok Syekh tu. Sepadan molek dengan Segoro. Sebelah sana Segoro, sini Cenok, Kerajaan Cenok. Lepas tu Raja Biru buat, lepas tu diguna oleh Raja Ungu. Diguna oleh Raja Ungu. Oleh kerana gini, oleh kerana kata rentak ni panggil getak getak. Kat Kuala Sampan. Di antara Kerajaan Asia dengan Kerajaan Taning ni ambil hok nampak jelasnya zaman Sultan Muzaffar Shah lagi yang ada dalam sejarah Gisri Ayutthaya tu. Di situlah hubungan rentak. Gapo sia panggil? Mula nak pecah mula nak pecah hubungan. Tapi hok mari sungotinya zaman Raja Hijau ni lah mula-mulanya pihak utara tu mari nak seretan ni kerana nak bagi tunduk sikit. Nampak duk kengkor sangat, nampak debes sangat. Tapi rupanya zaman Raja Hijau tu banyak pembantu, banyak apa. Jadi tak boleh nak serai. Tak boleh juga. Bila tak boleh nak serai, mari zaman Raja Biru tu dia sedar dia buat benteng. Sebab kita ambil tu banyak temu benteng Raja Biru tu banyak kawasan. Lepas tu hok berai dengan sia, hok nampak jelas sekali hok sungguh-sungguh tu zaman Raja Ungu. Sehingga ada catatan kata nama Frameburger ni mari duk kuning lepas tu dia catat dia dah. Perai dengan sia. Ni peristiwa kawasan ni lah. Ni. Kita mari tengok ni. Jadi pelik iaitu kawasan pasir-pasir di Patatan ni tak ada gini. Tak ada. Kecuali sini so ada. Sini so jadi banggo gitu dah. Jadi banggo gitu. Banggo bukit tak bukit, banggo tak banggo. Gitu. Tinggi rendah. Ya. Tu tengok sebelah ni nampak tinggi. Nampak macam kalau duduk lelah orang atas ni nampak belah-belah dah. Tapi yang mari dah. Ni kami mengagak ke tak nampak kita. Kita agak ke kata rendah dah ni. Rendah dah. Dimakan air dah. Air cucu turun dah ni. Mungkin
kita rasa tinggi lagi. Tinggi lagi. Tinggi lagi, lepas tu dia letak dengan kayu pula. Sini ni adalah kubu utama. Yang pertama, sepadai. Banyak tu, kalau lah pecah sini ni, ya sana tu dia nak jadi kok gitulah. Seolah-olah kata. Sebab sini dia nak kemah kita rasa sini ni. Sebab cedan Caidan ni. Sepadai ni dia kena kemah. Sepadai sebelah utara. Jadi kecap benda tu kena kemah sungguh lah. Kemah sungguh sebab ada datuk-datuk ni sepengalak semana dajang zaman tanding hok halal ke akhir dah ni. Besok ada krisis di istana tani tu sebab sini ni banyak ke laksmana gapo baking dia kat sini ni. Tu. Okey dulu apa baking deh. Tengok kau gambar Misa tu kok deh. Ya biasa dia karakter dia. Karakter dia lah ngau gelon ni. Polis Malaysia. Supaya dak ngau boleh Malaysia. Yalah dah. Ada juga. Okey. Inilah sedikit sebanyak maklumat dari PSP. Pencinta sejarah Patani. Benteng di apa? Suankong ni, ataupun Kampung Kuala. Kampung Kuala. Di Cenok. Wilayah Cenok, daerah Cenok, wilayah Songkla. Wilayah Songkla. Jauh juga kalau kita tengok kawasan Tani deh. Ya. Sini tadi kita duduk di Tani. Ni lo ni nak sampai Songkla ni jauh, duduk dalam Tani lagi ni. Sini dulu. Di suatu kala tu siapa di Sungai Merah di Kota Baru, kawasan Tani ni. Ya. Okey, hari ni di kampung Suankong. Kampung Suankong ni setakat ni dulu. Ya. Okey, nanti kita jumpa lagi di episod yang ke depan. Ya. Kalau nak tengok kita buat gimana, kena ikut. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.